I I belum. Lambat. Okey, salam-salam, selamat pagi. Kita bertemu di channel TikTok Ahmad Prap pada hari bertanggalkan 30 hari bulan Mei, dan kita bertemu lagi iaitu bersama saya Romo Radin Sani Abi. Seperti biasa saya di sini untuk mempromosikan apa yang ada di kedai Ahmad Prap. Seperti yang telah anda tahu, Ahmad Prap berada di blok 372 Bukit Batu Street 341 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342. Tempatnya lebih dikenali sebagai Bukit Batu. Salam-salam. Okey. Salam, kita bertemu sekali lagi di channel TikTok Ahmad Prap. Kita bersama saya Romo Radin Sani Abi, iaitu host anda pada hari ini. Dan seperti biasa saya di sini akan mempromosikan apa yang ada di kedai Ahmad Prap khas untuk anda yang berada di channel TikTok Ahmad Prap. Dan diharapkan agar anda dapat bersama saya dari sekarang hingga ke akhir live streaming ini ya. Seperti biasa saya akan live selama 1 jam atau 1 jam setengah, iaitu seperti dah mengetahui apa yang ada di kedai Ahmad Prap. Pada hari ini kita tidak ada promosi seperti biasa, dan kita tiada apa-apa tambahan. Dan sekiranya anda ingin membuat tempahan, anda bolehlah langsung masuk ke WS kita di nombor yang terdapat di layar handphone anda, ataupun anda boleh terus DM ke Ahmad Prap. Dan juga untuk waktu buka dan penutup di kedai Ahmad Prap seperti biasa, yang kita tiada perubahan, iaitu dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hingga ke hari Ahad, iaitu pada hari Senin dibuka maksud saya dibuka setiap hari daripada hari Senin hingga ke hari Jumaat, ke hari Ahad, bukan hari Jumaat seperti yang telah saya beritahu pada minggu lepas. Saya silap iaitu pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Selasa
hingga ke Jumaat daripada jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang, dan Sabtu Ahad dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Kepada siapa yang ingin naik, sebentar kerana saya ingin memberitahu sedikit tentang Ahmad Parab di sini. Okey, seperti saya ingin ulangi, Ahmad Parab berada di blok 372 Bukit Batu Street 341 dengan nombor unit sifar 1/342, dan tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak. Dia berhadapan dengan blok 374 dan bersebelahan di Bukit Gombak Neighborhood Center. Ahmad Parab juga membuat pengantaran ke rumah. Sekiranya anda membuat tempahan sebanyak $30, tempahan anda akan dihantar ke rumah dengan hingga dari kepada dengan kita adakan service charge, iaitu untuk pengantaran ke rumah, iaitu sekiranya anda ada yang $10 dan ada yang $15. Sekiranya anda tinggal berdekatan di Bukit Batok, Bukit Gombak, Jurong, Yishun, Sembawang, pengantaran hanya dikenakan sebanyak $10, dan sekiranya anda tinggal di Pasir Ris, Hougang dan selanjutnya, pengantaran ada dikenakan sebanyak $15. Dan sekiranya anda membuat tempahan sebanyak $120, tiada dikenakan penghantaran ke rumah. Okey, sekarang ini untuk sebentar, saya dah di puasa, jadi kerana ada orang lalu lalang di sini. Okey, sesiapa ingin buat tempahan untuk Hari Raya Idul Adha masih dibuka hingga ke tanggal 5 hari bulan nanti, hingga ke tanggal 5 hingga tanggal 4 hari bulan atau 5 hari bulan, dan pengantaran dan orderan anda akan dihantar pada pada 5 hari bulan, atau sekiranya anda mau tempahan hari ini sebelum jam 12, pengantar akan dihantar hari ini juga. Sekiranya anda membuat order sebelum jam 12 nanti. Sekiranya anda membuat order selepas jam 12, pengantaran akan dihantar besoknya. Terima kasih yang telah hadir di channel TikTok Ahmad Parab. Terima kasih pada yang telah hadir. Terima kasih juga kepada San Rizal, Afrizal, Kizaro, Mac dan semualah yang berada di kedai Ahmad Parab. Dan sekiranya anda ingin buat tempahan, anda bolehlah masuk ke Yellow Bag Ahmad Parab, kerana Ahmad Parab telah ada Yellow Bag untuk anda. Dan saya ulangi, sekiranya anda ingin tempahan, anda bolehlah langsung WS ke nombor yang berada di layar handphone anda, ataupun anda boleh langsung DM ke Ahmad Parab, kerana admin akan melayani anda. Okey. Dan seperti biasa, saya akan berada di sini hingga ke jam 12 nanti. Dan kepada siapa yang ingin melanggani Ahmad Parab, anda boleh langsung ke Ahmad Parab, atau anda boleh masuk ke Yellow Bag Ahmad Parab, atau anda boleh terus WS ke Ahmad Parab. Okey, seperti biasa, saya di sini ingin mempromosikan apa yang ada di kedai Ahmad Parab, iaitu saya di sini saya baru start live kerana tadi sebelumnya ada yang membuat live di sini juga. Jadi selalunya saya membuat live dari jam 10, tapi oleh kerana tadi ada yang membuat live juga di sini, kerana kami ada 2 live di sini jadi saya mengambil giliran yang nombor 2, kerana yang membuat live pertama agak telat habis ni. Okey, saya teruskan dengan apa yang ada dari Ahmad Parab, iaitu saya ingin ulangi, Ahmad Parab berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1/342. Okey, kepada yang berada di luar seperti Tim Cemot dan juga San Rizal Afrizal, sekiranya saya minta bantuan pada anda untuk memberitahu kepada saya type atau boleh beritahu kepada saya tentang soal suara audio. Adakah anda dengar dengan jelas di sini? Kerana saya rasa hari ini agak hujan terlalu sangat bising jadi saya pun tidak berapa boleh fokus Okey, saya akan teruskan dengan apa yang ada di kedai Ahmad Parab. Okey, Ahmad Parab mengadakan daging-daging telah diperap untuk anda. Seperti ada yang bulgogi, jintan ketumbar, madu, black pepper, teriyaki, dan juga serai. Okey, kita
Okay, saya akan teruskan ni. Okey, kita bermula dengan kepak ayam Kepak ayam kalau yang original iaitu diperap dengan jintan ketumbar 1 kg. Apa yang saya akan bacakan kepada anda ialah 1 kg 1 kg jadi 1 kg kepak ayam original berharga $11. 1 kg madu iaitu kepak ayam diperap madu berharga $13. Black pepper $13. Teriyaki $13. Yang terdiri tadi yang original tulisan ketumbar $11. Serai $12. Okey, apa yang saya bacakan ialah the whole wing yang dia tidak ada dia punya pas sebentar Okey, saya rasa akan anda dapat melihat dengan jelas sekarang. Saya akan ulangi seperti yang saya beritahu tadi, kepak ayam, the whole of kepak ayam iaitu yang kepak ayam diperap jintan ketumbar berharga $11, diperap dengan madu berharga $13, black pepper $13, teriyaki $13, jintan ketumbar $11, serai $12. Iaitu yang telah saya bacakan tadi ialah the whole of kepak ayam Dan sekarang saya akan ke mid wing iaitu ayam sayap tengah. Untuk ayam sayap tengah mid wing. Okey. Mid wing 1 kg yang diperap dengan jintan ketumbar berharga $16, yang diperap dengan serai $16. Iaitu mid wing saya ulangi, diperap dengan jintan ketumbar berharga $16, serai $16. Sekiranya ada perubahan di aku lipas sekiranya ada perubahan lah di maksud saya sebentar sekiranya ada perubahan di harga sewaktu saya membuat live ini, saya akan beritahu kepada anda. Buat sementara waktu ini tiada perubahan di harga di untuk kepak ayam dan juga mid wing Okey, kita akan teruskan kepada drumlet drumlet iaitu jintan ketumbar $14, serai $14, dan juga okey, ini tentang drumlet cuma ada 2 iaitu jintan ketumbar dan juga serai. Okey, apa yang saya telah bacakan tadi ialah hanya 1 kg sahaja 1 kg sahaja. Saya akan ulangi iaitu kepak ayam yang disalut dengan jintan ketumbar berharga $11, madu $13, black pepper $13, teriyaki $13, jintan ketumbar $11, dan juga serai $12. Okey, sekiranya anda ingin mengajukan pertanyaan, anda bolehlah langsung masuk ke live chat untuk anda bertanya, dan insya-Allah admin atau moderator saya akan menjawabnya untuk anda. Okey, saya akan teruskan kepada mid wing mid wing iaitu jintan ketumbar berharga $16, serai $16. Drumlet jintan ketumbar $14, serai $14. Apa yang saya akan bacakan pada anda iaitu hanya seberat 1 kg sahaja. Okey, kita akan teruskan kepada sate goreng iaitu sate. Ahmad Prab juga ada membawa sate. Ada jom membawa sate iaitu sate goreng iaitu sate yang telah dirempahkan untuk anda bawa balik ke rumah untuk anda menggorengnya saja atau masuk ke deep air fryer atau ke microwave. Okey, kuah sate berharga kami sate ada dua bahagian iaitu sate perap iaitu tiada datang bersama kuah sate iaitu kita ada sate set dengan sate biasa iaitu untuk sate kuah sate 1 kg berharga $15 kerana sekiranya berkata dia tidak ada datang bersama kuah sate. Ini bukan set, apa yang saya bacakan bukan set. Kerana sate kita ada 2 set. Ada 2 macam iaitu sate set dengan sate biasa. Ya.
Okey, saya akan terus dulu kepada sate goreng. Sate goreng lembu 1 kg apa saya bacakan semua 1 kg tidak termasuk sate set. Sate set tidak, bukan 1 kg. Only cuma hanya sate goreng sahaja yang 1 set berharga. Sate lembu berharga $25, sate kambing $28, sate ayam $20. Okey, sate goreng ni tidak ada datang bersama kuah sate. Hanya datang sate goreng begitu saja. Anda boleh salam lokasinya di mana. Lokasinya Maya Mira. Okey, lokasinya berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342 atau tempatnya lebih dikenali sebagai Bukit Gombak. Okey, untuk kepada Wiz, Aimah Cemot atau Sarnizal Afrizal, tolong membantu saya kalau boleh untuk menjawab persoalan apa yang diajukan daripada subscriber kami atau yang juga pengunjung-pengunjung di kedai Ahmad Prap kerana saya kerana saya di sini mungkin kadang terlalu jauh saya tidak dapat membacanya. Okey. Okey, saya akan teruskan kepada sate set Waalaikumsalam. Okey. Pada siapa ni? Pretty by Umi Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey. Okey, kita akan teruskan kepada sate set. Sate set yang hanya 500 gram iaitu setengah kg sahaja Sate set dia datang bersama kuah sate iaitu seberat 250 gram. Okey, untuk sate set lembu ia berharga $17. Sate set kambing $19 dan juga sate set ayam $14. Okey, untuk pengetahuan anda bahawa Ahmad Prap seperti saya beritahu lebih awal bahawa Ahmad Prap ada buat penghantaran ke rumah, iaitu dia tergantung di mana lokasi anda. Okey, ada yang lokasi hanya $10 dan juga $15. Dan kami juga mengadakan tutup jam berapa harian. Okey, saya akan bacakan lagi untuk Maya Mira Maya Mira bertanya. Okey, Ahmad Prap dibuka setiap hari daripada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Hari Senin terima kasih Ahmad Prap terbaik. Terima kasih. Okey, dibuka sehari pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 12 tengah hari. Hingga jam 2 petang, maksud saya maaf Hari Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Selasa hingga ke Jumaat dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Hari Sabtu dan Ahad dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Okey. Terima kasih Macam Mod telah menjawab persoalan daripada Pretty by Umi. Okey, saya akan ulangi kepada sate goreng kami Sate goreng iaitu tiada datang bersama kuahnya, iaitu sate lembu 1 kg berharga $25, sate kambing $28 dan sate ayam $20. Kuah sate 1 kg berharga $15. Untuk kuah sate anda boleh bawa pulang dicampur dengan air suam sedikit atau air panas, dibancuh dan lalu boleh masuk ke microwave untuk dipanaskan. Okey, atau hanya anda boleh panaskan di atas stov anda pun boleh ni. Okey, saya akan teruskan pada sate set. Sate set iaitu setengah kg itu 500 gram datang bersama kuah satenya berberat 250 gram. Sate lembu sate set lembu berharga $17. Sate set kambing berharga $19. Sate set ayam berharga $14. Okey, terima kasih kepada anda yang masih berada di kedai di channel TikTok Ahmad Prap. Sekiranya anda ingin membuat pertanyaan, anda boleh ajukan pertanyaan anda di live chat ini untuk admin ataupun San Rizal dan juga Emma Cemot untuk menjawab. Dan juga kalau Wiz masih ada, boleh menjawab pertanyaan. Kerana Wiz adalah promoter daripada Ahmad Prap juga Okey, dia boleh menjawab pertanyaan anda. Sekarang saya tidak dapat menjawab pertanyaan saya. Sekarang saya berada di depan handphone. Saya boleh membaca skrin saya di
Kalau berada di belakang saya tidak boleh membaca kerana jauh. Okey, saya akan teruskan kepada boneless chicken thigh cube iaitu isi ayam telah dipotong cube lebih dengan baik seperti boneless chicken thigh cube untuk bulgogi berharga $18, black pepper berharga $15, oyster sauce we still have oyster sauce tak? Oyster sauce we have tak? Oyster sauce masih ada tak? Ada Okey, untuk oyster sauce berharga $13 dan juga yakiniku berharga $19. Ini ialah isi ayam telah dipotong cube. Allah. Macam yang oyster sauce kan, biasanya dia upon request. Dia tak buat dari minyak. Jadi dia upon request lah sebab dia semua. Dia dalam barang semua movie, dia buat bila ada order. Upon request lah. Oh, upon request ya. Okey. Okey, di sini ada iris sikit seperti boneless chicken thigh cube untuk bulgogi, black pepper, oyster sauce atau yakiniku. Sekiranya anda ingin mencubanya, anda boleh menghubungi anda bolehlah WA kepada WS kepada nombor telah tertera di layar handphone anda kerana ini upon request sekiranya anda mau baru kita buatkan untuk anda. Okey, saya akan ulangi kepada boneless chicken thigh cube iaitu seberat 1 kg iaitu bulgogi berharga $18, black pepper $15, oyster sauce $15 dan juga yakiniku $19. Dulu kami ada spring onion tapi sekarang kami sudah tiadakan kerana ada sebab-sebab tertentu. Jadi spring onion boneless chicken thigh cube untuk spring onion telah kami keluarkan. Okey, saya akan teruskan dengan slice beef iaitu daging lembu dipotong tiris daging lembu telah dipotong iris. Ayam perap resep special. Okey, correct betul pada AI Okey, untuk pengetahuan anda bahawa apa yang telah diperap di kedai Ahmad Prap iaitu seperti ayam, daging, kambing, lembu atau seperti paru semuanya, ini adalah resepi daripada Ahmad Prap sendiri tidak ada kami mengambil resepi daripada lain kerana ini adalah turun-temurun daripada kedai Ahmad Prap sendiri. Okey, saya akan teruskan kepada slice beef iaitu daging lembu dipotong tiris iaitu 1 kg berharga $18 iaitu bulgogi, oyster sauce $16, black pepper $17 dan teriyaki berharga $17. Maaf, bulgogi berharga $20. Maaf slice beef $20. Oyster sauce $18 dan black pepper $17, teriyaki beef berharga $17. Saya ulangi slice beef bulgogi berharga $20, oyster sauce berharga $18, black pepper $17 dan teriyaki berharga $17. Kepada anda ingin buat tempahan, anda boleh masuk langsung ke Yellow Bag Ahmad Prap kerana Ahmad Prap ada Yellow Bag untuk anda melihatnya dan boleh terus WS kepada Ahmad Prap di sini. Dan saya ulangi bahawa Ahmad Prap ada membuat tempahan untuk Hari Raya Idul Adha dibuka pada bulan yang lepas iaitu pada tanggal 16 kalau tak silap saya hingga ke 5 hari bulan ini dibuka ditutup pada 5 hari bulan ini dan tempahan anda akan dihantar ke rumah. Itu tergantung kepada di mana anda berada, di lokasi anda. Ada yang $10 dan ada yang $15. Anda bolehlah langsung bertanya kepada admin kami, admin di Ahmad Prap, ataupun boleh langsung ke WS kepada nombor yang tertera di layar handphone anda. Okey, akan saya teruskan kepada slice beef tadi slice beef yakiniku berharga $20 itu. Okey, saya akan ulangi bahawa apa yang saya bacakan pada anda tak termasuk sate set semuanya datang seberat 1 kg. Okey, apa yang telah diperap datang sebanyak 1 kg hanya saya rasa samalah
Cuma hanya sate set aja yang datang setengah kg dengan datang bersama kuah sate. Dan sekiranya anda ingin membeli sate goreng, dia tidak ada datang bersama kuahnya. Okey. Okey, saya akan teruskan kepada lembu, isi lembu iaitu bahagian dalam lembu. Okey, bahagian lembu. Okey, paru rebus berharga $11, paru berempah berharga $14, babat separuh rebus $9, dan kikil tunjang rebus berharga $20. Tunjang rebus lebih dikenali lah, saya ingin betulnya hanya separuh rebus, tidak sepenuhnya rebus. Okey, jadi anda boleh bawa pulang ke rumah, jika yang membeli boleh bawa pulang ke rumah untuk rebuskan ini. Okey, terima kasih kepada anda yang masih berada di channel TikTok Ahmad Perap. Saya minta maaf lah sekiranya saya agak tidak berapa stable seperti yang telah sudah saya memberi kepada anda. Terima kasih kepada anda yang masih berada di channel TikTok di channel TikTok Ahmad Perap. Okey, saya akan ulangi isi lembu iaitu paru rebus berharga $11, paru berempah $14, babat separuh rebus $9, dan kikil tunjang rebus $22. Okey, kita akan teruskan kepada kambing. Kambing iaitu lamb shoulder cut 1 kilo berharga $30. Sebentar saya akan tanya saya akan tanya lagi. Siapa Aus lamb shoulder cut 1 kilo 30 ke $30, right? Lamb shoulder cut maaf betul $30. Okey, lamb shoulder cut 1 kilo berharga $30. Dan Ahmad Perap juga menjual burung puyuh yang telah dirempah iaitu satu ekor berharga $4, $5 sekiranya anda membeli 3 piece hanya $12 sahaja. Okey, jadi satu ekor berharga $5 dan sekiranya 3 ekor berharga $12. Jadi ini burung puyuh berempah bro. Ini $14 ke $12? Tadi saya ingat burung puyuh 14 or 12? Pasal I heard tadi 12, tapi what I know is 14. Yes. Tapi kalau beli sini harga lain, beli TikTok shop lain. Oh, okey. Okey, untuk pengetahuan anda saya minta maaf sekiranya anda untuk burung puyuh satu ekor berharga $5. Sekiranya anda membeli melalui online di dalam TikTok shop itu berharga $14 untuk 3 ekor. Tapi sekiranya anda datang sendiri ke kedai Ahmad Perap, 3 ekor hanya berharga $12 sahaja. Okey, untuk sementara waktu kita tiadakan itik itik seperti yang telah sudah kita adakan itik Perap tapi sementara waktu kerana mungkin stok tiada, kita tiadakan itik. Begitu dengan tadi spring onion kita tiadakan untuk sementara waktu. Okey, itu apa yang telah saya bacakan dari awal hingga ke sekarang ini ialah apa yang ada di kedai Ahmad Perap, iaitu yang telah diperap, daging lagi telah diperap. Okey, kami Ahmad Perap juga ada menjual ayam dan juga daging yang belum diperap. Nanti saya akan bacakan kepada anda dan insya-Allah saya akan tunjukkan kepada anda. Sekarang saya hanya memberitahu saja. Saya tidak menunjukkan anda gambarannya gimana. Okey, nanti saya akan tunjukkan kepada anda sekiranya waktu mengizinkan sebentar saya perlukan seseorang yang untuk bersama saya sebentar Okey, saya akan teruskan. Saya akan bacakan lagi dari awal, iaitu daging-daging telah diperap, iaitu kepak ayam original iaitu berharga $11. Kepak ayam bermadu $13, kepak ayam black pepper $13, kepak ayam teriyaki $13, kepak ayam serai $12. Okey, dan kita akan teruskan kepada meat wing atau ayam sayap tengah, iaitu kepak ayam meat wing jantan ketumbar $16, meat wing co-host move here during working.
Kepak ayam serai $16. Min masa meeting $16. Tolong matikan suara Sanizal. Ayam kepak. Okey. Kita akan teruskan pada drumlet jintan ketumbar berharga $14. Drumlet serai berharga $14. Itu ada bahagian ayam, kepak ayam dan juga meat wing dan juga drumlet. Dia telah di marinate Sanizal, tolong matikan awak punya mic kerana sini selalu bising. Sebentar anda Okey, kita akan teruskan kepada sate set dengan sate goreng lembu berharga $25, sate goreng kambing berharga $28 dan sate goreng ayam $20 dan kuah sate berharga $15. Sate goreng tiada datang bersama kuahnya. Okey, saya harus diberi berasingan. Jadi siapa kalau sate goreng tak Ya, betul. Tadi saya dah ini. Okey. Kerana untuk pengaturan tarsem yang di tarsem yang berada di Singapura, saya berada di pasar jadi agak bising di sini Tapi sekiranya anda boleh mendengar saya dengan jelas, beritahu kepada saya ataupun sekiranya anda tidak mendengar saya dengan jelas, boleh beritahu kepada saya juga. Saya akan cuba untuk memperbaiki audio Okey, kita akan teruskan kepada sate set lembu berharga $17, sate set kambing berharga $19 dan juga sate set ayam berharga $14. Okey, kita akan teruskan kepada boneless chicken thigh cube. Ini sekiranya anda ingin membuat tempahan untuk boneless chicken thigh cube, ini hanyalah untuk tempahan dan anda bolehlah juga datang di kedai Ahmad Prab untuk membelinya. Boneless chicken thigh slice bulgogi berharga $18. Boneless chicken thigh slice black pepper $15. Oyster sauce $15 dan yakiniku berharga $19. Itu adalah bahagian boneless chicken thigh slice yang telah dipotong iris. Daging lembu telah dipotong telah dipotong iris untuk anda yang telah dipelbagaikan rempah seperti bulgogi, black pepper, oyster sauce dan juga yakiniku chicken. Adakah saya bercakap terlalu pantas? Adakah ianya saya bercakap terlalu pantas? Tolong beritahu pada saya, kepada yang berada di dalam kedai di Lashet Ahmad Prab. Saya ingin bantuan kepada anda untuk tap-tap layar juga untuk anda tap-tap layar juga. Sebentar anda. Okey, saya akan teruskan tadi yang saya beritahu bahawa boneless chicken thigh slice bulgogi berharga $18. Boneless chicken thigh slice black pepper berharga $15. Boneless chicken thigh cube oyster sauce berharga $15 dan juga yakiniku berharga $19. Okey, saya akan teruskan kepada slice beef iaitu daging lembu yang telah dipotong iris iaitu bulgogi berharga $20, oyster sauce berharga $18, black pepper $17 dan teriyaki berharga $17 dan juga yakiniku berharga $20. Okey, kita akan teruskan kepada daging lembu maksudnya isi lembu yang berada dalam isi lembu iaitu 1 kg paru rebus berharga $11, 1 kg paru rempah berharga $14, babat paru rebus $9 dan juga kikil tunjang rebus paru rebus berharga $22. Dan Ahmad Prab juga menjual lamb shoulder cut lamb shoulder cut 1 kilo berharga $30. Dan saya akan teruskan kepada burung puyuh. Burung puyuh 1 ekor yang telah dirempah berharga $5.
sekiranya anda membeli 3 ekor berharga $14 di dalam sekarang yang membuat order online ni, 3 ekor burung puyuh yang telah dirempah berharga $14. Tetapi sekiranya anda datang ke kedai Ahmad Prap, 3 ekor burung puyuh berharga $12. Terima kasih kepada anda yang masih berada di channel TikTok Ahmad Prap dan diharapkan agar anda okey. Kepada Ying, thank you for following. Terima kasih pada dan juga kepada Roshidah Abdurrahman. Okey, terima kasih telah follow juga. Okey, saya akan teruskan kepada ayam dan juga daging yang ada dijual di kedai Ahmad Prap. Ayam seekor berharga $10, ayam kampung berharga $14. Ini yang tidak diperap. Ini seperti biasa. Ayam seekor berharga $10, ayam kampung $14, ayam tua $8 dan kepak ayam $7, meat wing $9, drumlet $8 dan dada ayam $11. Ini ialah bahagian ayam yang belum diperap, iaitu seperti biasa daging ayam yang belum diperap. Saya akan ulangi, ayam seekor berharga $10, ayam kampung berharga $14, ayam tua berharga $8. Ayam tua tadi masih ada tak ayam tua? This is still ayam tua here? Ayam dua. Masih ada? Masih ada. Ada. Okey, ayam tua berharga $8. Itu tergantung kepada berat ayam itu. Dan kepak ayam berharga $7, meat wing berharga $9, drumlet berharga $8 dan dada ayam $11. Dan kita akan teruskan kepada daging yang telah dikisar. Daging yang telah dikisar itu kisar daging ayam telah dikisar berharga $13. 1 kg 1 kg $13. Ini yang saya bacakan, 1 kg tak termasuk dengan ayam seekor. Ayam seekor tidak termasuk itu. Okey, kaki ayam $6, leher ayam $6, mempedal $6, hati ayam $6, the whole leg chicken the whole leg of chicken saya tunjukkan kepada anda, the whole leg chicken itu berharga $6 dan juga tongking ayam $6, peha ayam boneless ini yang belum dirempah berharga $11. Itu adalah ayam di bahagian ayam, hati ayam dan juga peha ayam yang saya bacakan pada anda. Saya akan ulangi. Okey, ayam seekor berharga $10, ayam kampung $14, ayam tua $8, kepak ayam $7, meat wing $9, drumlet $8, dada ayam $11, daging ayam telah dikisar $13, kaki ayam $16, leher ayam $6, mempedal $6, hati ayam $6, whole leg the whole leg of the kaki ayam $7, tongking $6 dan peha ayam boneless $11. Okey, anda juga boleh masuk ke dalam Yellow Bag Ahmad Prap dan di situ telah semua ada di situ. Saya sampaikan pada anda yang ingin bertempat, anda boleh masuklah ke dalam Yellow Bag Ahmad Prap. Saya akan teruskan kepada kambing. Okey, kambing yang belum diperap, kambing biasa, iaitu daging isi kambing berharga $23. Okey, tulang $8, kaki ayam $16, rusuk $20, cupi adalah daripada lembu, daripada kambing $16. Seperti saya beritahu tadi, yang lamb shoulder cut $30, $30 1 kg, lamb shank $30, kambing cincang telah berubah kepada $30 $30 daripada $25 kerana semua barang telah naik. Kambing cincang berharga $30, babat $10. Okey, ini bahagian kambing dan iaitu isi kambing berharga $23, tulang $8, kaki kambing $16, rusuk $20, cupi $16, lamb shoulder cut $30, lamb shank $30, kambing cincang $30 dan juga babat $10. Itu ialah bahagian kambing yang saya teruskan pada bahagian lembu,
iaitu bahagian lembu terusuk berharga $20, Eko $18, Jelly $18, Tetelan $11. Saya rasa hati limpa dah tak ada lagi hati limpa dengan babat untuk lembu tak ada lagi. Kami amat tidak ada menjualnya. Okey, saya akan ulangi kepada bahagian lembu iaitu rusuk $20, Eko $18, Jelly $18, Tetelan $11. Ini ialah bahagian lembu dan tadi saya bacakan pada yang sebelumnya ialah bahagian kambing. Okey. Kita akan teruskan kepada lembu lagi iaitu daging goreng lembut $17, daging goreng BP $16, daging goreng biasa $16 untuk daging lembu untuk kari $15 dan juga daging lembu yang telah di slice $16. Daging kisar $15 dan juga pipi $11. Apa yang saya bacakan yang baru ini ialah bahagian lembu iaitu daging goreng lembut $17, goreng BP $16, goreng biasa $16, kari $14, slice $16, kisar $15 dan juga pipi $11. Okey, itu yang ada di kedai Ahmad Prap dan sekiranya anda ingin membuat tempahan, anda bolehlah langsung masuk ke dalam Yellow Bag Ahmad Prap untuk membuat tempahan. Okey, kepada anda ingin membuat tempahan, sekiranya anda membuat tempahan sebelum jam 12, tempahan anda akan dihantar hari ini juga. Dan anda bolehlah WS kepada nombor yang telah tertera di dalam handphone anda, di layar handphone anda untuk buat tempahan. Dan untuk pemantauan anda amat kerap pada setiap hari dari jam setiap hari pada hari dari Isnin hingga ke hari Ahad. Pada hari Senin dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari, Selasa ke Jumaat 7 pagi hingga ke jam 5 petang, Sabtu dan Ahad dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Okey, ini ialah waktu buka dan penutup di kedai Ahmad Prap. Dan saya akan ulangi, Ahmad Prap berada di Blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit Super 1 Sengkang 342. Ia bersebelahan di Blok 374 Bukit Batu, dan sebelahan di bersebelahan berdepan dan di Blok 374 Bukit Batu, dan bersebelahan di Bukit Gombak Neighborhood Center. Tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak, Pasar Bukit Gombak. Tak tahu kenapa dia punya address is Bukit Batu, tetapi ianya lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Okey, kepada sesiapa yang buat tambahan sebanyak $30, $10 atau $15 dikenakan sebagai pembayaran penghantaran, dan sekiranya anda buat tambahan sebanyak $100 tiada dikenakan bayaran penghantaran. Okey, sekiranya anda ingin membuat tempahan, anda boleh langsung masuk ke anda boleh terus langsung WS kepada nombor telah tertera, ataupun anda boleh DM kepada Ahmad Prap dan admin akan menjawab pertanyaan anda dan juga untuk tempahan anda. Okey, kepada yang ingin membuat GrabMart, GrabMart hanya tempat-tempat tertentu sahaja yang ada untuk Ahmad Prap, iaitu tak silap saya hanya di Bukit Batok dan Bukit Gombak sahaja yang dapat menerima GrabMart. Okey, insya-Allah sebentar lagi saya akan menunjukkan anda kepada anda apa yang ada di kedai Ahmad Prap untuk anda menyaksikan apa yang sebenarnya ada di kedai Ahmad Prap. Beri saya waktu okey tak apa. Beri saya waktu. Sawi putih ada. Sawi bapa saya. Sawi ya. Okey, saya akan kembali kepada anda dalam masa 1-2 minit untuk kembali kepada anda. Dan apa yang anda lihat sekarang di belakang ni adalah Ahmad Prap, kedai Ahmad Prap, dan yang sebelah saya beritahu kepada anda tadi, yang di depan jasuk. Apa yang anda beritahu kepada anda, yang apa yang ada di depan ni semua ni adalah daging-daging belum diperap, dan sebelah belakang ada daging-daging yang telah diperap. InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada anda nanti. Saya akan kembali kepada anda dalam masa 1-2 minit. Jadi stay untuk bersama saya.
Marinasi itu biasa marinasi ini itu biasa garam. Who's going to help me untuk depan? No, I don't worry. I won't show the face. I just show barang-barang aja. Nanti sebentar pakai mic dulu, mic. Minta maaf pada anda, saya akan untuk kali pada anda just untuk menunjukkan apa yang ada di kedai Ahmad Prab. Sebentar, beri saya 1-2 minit. Okey, kita akan bersama Cik Kamaluddin kita bersama Prab. Okey, teruskan pada ini. Yang ini ayam fresh. Okey, 1 kilo $10. Okey. Ayam fresh. Okey. Kita boleh siapkan potong 12, potong 10, potong 4, potong 6, potong 2 pun boleh. Potong kecil-kecil pun boleh, potong bangla pun boleh Lamb chop berapa? Lamb chop 30. Okey, ni ayam kampung pun ayam fresh juga. Okey, nak bedakan ayam kampung dengan ayam fresh, warna dia. Tengok. Ni warna dia putih sikit. Ni warna kuning-kuning. Ini ayam kampung. Tak, ni ayam kampung. Kalau ayam kampung dia berkuning-kuning sikit. Okey, ayam kampung ayam warnanya agak kekuningan ni. Kalau ayam fresh yang dia agak warna dia putihan. macam. Ya. Okey. Okey. Mama, tunjuk muka kami sekali. Tunjuk muka kami sekali. Okey. Okey, ini ayam tua. Okey. Ayam tua dia gini macam. Dia kalau nak tengok ayam tua macam mana, kaki dia kejung. Dia macam mana kita bengkokkan, dia tak boleh bengkok. Dia tetap straight. Ni ayam baru keluar CPF Okey. Say hi. Hi. Okey, kita ada kepak ayam. Okey, ni kepak ayam. Sekilo $7. Ni peha. Peha ayam. Okey, itu tadi yang saya tunjukkan beritahu pada anda the whole leg, the whole chicken leg, whole leg chicken ada. Ini kepayan tadi yang satu, tunjukkan kasih lebar. Depan dia. Ya gini, yang berharga tadi $7 tak silap. $7 ya benar. Okey. Okey, sebentar. Assalamualaikum abang, boleh saya tahu ayam 1 ekor berapa harganya? Ayam apa yang Encik Safia nak tahu? Adakah ayam kampung, ayam tua atau ayam biasa? Kalau ayam biasa berharga okey, tunjukkan. Ayam biasa ni $10. Okey, ayam biasa. Okey, yang ini ayam kampung. Ayam kampung $14 satu ekor Yang ini ayam tua. 1 kilo $8. Ini ayam tua. Okey, teruskan. Okey. Kita ada chicken breast. Ni chicken breast. 1 kilo $11. Oh, yang biasa, dia tanya ayam biasa. Ayam biasa sekilo 10. 1 ekor 10. 1 ekor $10 je Safia. Okey, teruskan yang tadi. Ni chicken breast. Okey, kita ada beef slice. Slice beef. Ni kita panggil daging iris Daging lembu kambing. Daging lembu iris. Okey, 1 kilo $16. Okey, kita dah siap iriskan Okey, ni boleh buat apa, masak kicap, boleh apa, goreng-goreng, buat goreng untuk mi goreng pun boleh kalau ini goreng, kan. Mi Hong Kong ni semua boleh pakai lah. Untuk kita dah disebutkan oleh mi Hong Kong Cik Kamalu dia famous dengan mi Hong Kong dia. Favorite. Ini tetelan lah. Ini boleh buat nasi sambal goreng. Tetelan ni paling sedap sekali. Okey. Sekilo 11. Bukan nasi sambal goreng, dia sambal goreng. Dia sambal goreng. Maaf Okey. Ada ini. Okey, ni kita panggil tongkeng. Tongkeng ayam. Tongkeng ayam. Okey, itu tongkeng ayam. Okey. Okey. Sekilo $6. Okey, yang ini kan ini boleh buat goreng-goreng Kalau tengok TV, cerita movie kan. Tengok boleh buat goreng-goreng, makan-makan sedap. Okay, kita ada sebentar. Okey, daripada Cik Safia Mak Noh, insya-Allah hari Ahad saya sampai. Alhamdulillah. Kita tunggu kedatangan Cik Safia Mak Noh Okey, teruskan. Okey, ini drumlet. Okey, ini drumlet. Yang ini meat wing.
Kita ada lah 1 kilo for drumlet is $8. Yang mid wing ni 1 kilo $9. You punya ini tak berapa jelas. Yang ini tak berapa jelas. Okey. Ini drumlet ini drumlet. Drumlet. Okey. Okey, yang ini mid wing. Berapa harga drumlet 1 kilo? Drumlet kilo 8. Yang apa mid wing 1 kilo 9. Okey. Okey. Alright. Jadi kita ada daging kari. Ini daging goreng. Goreng kita panggil goreng biasa. 1 kilo $16. 1 kilo $16. Okey. Goreng biasa. Ini buat goreng-goreng, buat masak pun boleh Masak kari pun boleh. Okey, dan juga kita ada yang sebelah sini. Ini kita panggil premium beef. Premium beef. Premium beef. Okey, ini ini boleh buat goreng-goreng, okey, dia boleh buat barbecue, ini boleh buat masak pun boleh. Grill pun boleh. Ini premium beef. Ini paling lembut. Kalau nak masak tak perlu rebus. Masak 45 minit siap. Okey. Ini daging kari, kita panggil daging kari lembut lah. Ini kari lembut, leg of beef. Ini masak kari, masak rendang, power. Okey. 1 kilo 15. Okey, kita ada rusuk lembu. Ini actually kita wrap lah, jadi tak nampak sangat hitam lah. Okay, kalau betul-betul rusuk lembu dia macam ni. Ni rusuk lembu dia. Okay. Keras tak? Okey. Okay. 1 kilo. Ni rusuk lembu 1 kilo $20. Okay, rusuk lembu. Okay, dan kita juga ada ekor lembu. Okay, sekilo 18. Ini sup ekor power. Memang best. Okay, kita ada mussel. Ni mussel. Ni panggil jelly, ada orang panggil mussel, ada orang panggil jelly, ada orang panggil urat. Tapi ini actually is mussel. Lembu memang mussel sekilo 18. Ini pun sedap. Masak kari, masak rendang, masak sup. Power. Memang power. Okey, kita ada hati ayam. Hati lembu. Ni hati. Hati lembu. Lembu dia. Ni tak berapa hitam sangat lah. Ni merah. Ni anak ni panggil ini hati liver. Lembu ini. Veal liver. Berapa 1 kilo tu? 1 kilo $8. 1 kilo $8. Jadi kita lele limpa. Limpa 1 kilo $9. Limpa lembu. Okey, dalam yellow box ada jual. Waalaikumsalam Datin Seri. Saya Azim ingin bertanya kepada Sarizal atau Datin Seri gimana dengan suara audio Suara audio tolong beritahu kepada saya. Okey, teruskan. Ni sini semua dah habis. Sini semua dah habis Ada ni pipi. Pipi, okey. Pipi lembu. Okey, sekilo $11. Pipi lembu sekilo $11. Okey. Ini boleh buat sambal nasi sambal goreng nak pengantin, sambal goreng pengantin pun. Ni power sedap. Okey. Okey, ya sini semua dah settle. Okey, minta maaf kepada bos, kepada operator Syed Saudara Kamil. Di sini dia bilang cupi. Cupi yang mana satu ini? Capi saya. Capi ya. Capi. Oh, capi sebelah sana okey. Ini India mama suka panggil capis, tapi actually is a mutton chop. Oh, mutton chop. Okey, okey. It's a mutton chop. Okey, capi sebenarnya ialah mutton chop mutton chop Okey. Okey, di sini. Okey. Terima kasih telah membeli terima kasih telah membeli yellow box. Yellow box. Okey. Sebelah sini is there any more? Yang mana? Yang sebelah sini. Ada. Ini semua dah settle. Semua dah settle. Semua settle. Okey, sebentar aktivasi kita kembali sana. Okey, tak lupa juga kepada siapa ingin my favorite ada. Siapa ingin membeli tempe goreng tempe goreng ada kacang, ada ikan bilis. Berapa ni harganya ni? Ni $6. Ni $6, berharga $6. Dan tak lupa juga kepada siapa ingin membeli serunding ini berharga ini $5. $5. Ini $5 saya tidak boleh tunjuk depan dia Dan ini Ahmad Pra juga ada menjual
dapur Mak Biba. Ini sambal tumis. Sambal tumis Sambal tumis Okey, sekiranya anda ingin membeli ada menjual ini sedap. Ini sedap, saya suka ini. Ada jual sambal tumis dan juga sambal ada juga serunding. Okey, kita akan teruskan kepada apa yang okey, ini yang ada di kedai Ahmad Pride daging-daging ini semua Terima kasih Datin Seri berkaitan juga dengan ini Okey, terima kasih telah follow, yang baru follow terima kasih. 3 baru follow. Okey, kita akan teruskan apa yang daging-daging yang telah diperap Okey. Ini yang macam cakap capis. Ni capis. Okey. Ni kepak 1 kilo somebody there. Kepak 1 kilo. Sebentar kita akan tunjukkan itu. Okey, teruskan. Ni mutton leg. Mutton leg. Okey, kalau dia dah siap potong gini macam ni mutton leg. Okey, nampak? Mutton leg. Okey. Atas dia tu. Ini mutton lamb. Ini mutton leg tapi dengan shank. Shank, okey. Sama juga sekilo 16. Ini kita boleh potong-potongkan kalau nak suka macam ni. Masak nasi Arab. Okey. Nasi Arab best. The best. Suka masak nasi Arab. Ada orang yang suka potong-potong. Yang kita boleh potong, kita ada mesin. Terbaik. Ini kita ada rusuk kambing. Rusuk kambing. Ni actually lamb ribs. Sekilo 20. Okey. Ini masak dalca sedap. Masak sup memang sedap. Dia cepat empuk tak payah rebus. Masak. Kita boleh potong-potong. Ni kita panggil boneless mutton. Boneless mutton ni okey, dia tak ada tulang. Kalau yang tadi ni leg. Ini ada tulang. Nampak ni tulang dia. Dia ada tulang dia. Dia kat tepi-tepi, dia kat luar-luar pun ada tulang. So yang ini tak ada tulang. Ini isi sahaja. Okey. Ni masak kari boleh, masak dalca boleh pakai inilah. Boleh campur-campur dengan rusuk kambing pun boleh, sedap. Ini ada orang panggil gearbox. Ada orang panggil tulang. Okey. Malaysia ni dia panggil gearbox. Okey. Kalau yang Singapura orang panggil tulang lah. Tulang som-som. Ni masak merah. Masak dalca pun boleh pakai ni juga. Kita ada hati ayam. Ini fresh ni CDC. Okey. CDC yang handphone CDC. iPhone kat macam apa? My phone kat you. This is my phone. Yes, my phone. I don't know. No, my phone behind. Baik. Dah. Nah. Dia ada reply yang? Kening dengan ikan drumlet berapa? Dari akan besok. Okey, kita continue lagi Okey, tadi hati ayam. Ini hati ayam. Okey, dia jantung kat sini. Ni dia punya ni jantung. Ni dia punya hati lah. Ni kalau buat goreng-goreng memang power. Limpa ayam tak ada tak? Limpa ayam tak ada. Tak ada. Dia mempedal. Mempedal. Okey, Waalaikumsalam kepada Ummu Salma. Ni mempedal ni. Tulang berapa sekilo? Sekilo 8. Okey, tulang 1 kilo $8 kepada Ummu Salma Ummu Salama. Okey. Lagi teruskan. Okey, kita ada kaki ayam. Ni kaki ayam ni. Okey. Ini dah manicure pedicure
Belum. Ada kuku. Belum manicure pedicure. Tapi kita tak pedicure kan. Kalau misal kata nak baru kita anukan. Okey. Okey dah. Macam. Ini kuning. Ini boleh buat stick lah. Kalau nak buat stick cocok ni. Buat sate stick. Main lah. Ni goreng-goreng lah. I think you just stay dalam lah. Pasal susah nak keluar masuk kolam masuk. Okey, ni leher ayam. Ni $6 1 kilo. $6 leher ayam. Ada orang suka makan leher, ada orang tak suka makan leher. Okey, kita ada babat lembu Ni babat lembu. Ni babat lembu 1 kilo $9. Ini dah separuh rebus Dah separuh rebus. Jadi balik tinggal nak masak. Ni rebus lagi sikit lah. Dan masak. Okay, ada suka masak lemak cili padi, sedap ni. Okay, tapi saya tak suka makan babat lah. Terima kasih Nurulita telah hadir. Okay, ni kita ada kikil. Ada orang panggil tunjang, ada orang panggil hook. Tapi ni dah rebus Oh, sorry. Sorry. Okey, terima kasih kepada Linda Moon telah follow. Terima kasih Linda Moon. Okey. Ini kikil, okey. Kikil rebus. Ini dah siap rebus, okey, tinggal nak masak aje. Ni memang power. Okey. Okey, kita ada ni. Salam kembali Linda Moon. Linda Moon beri salam. Waalaikumsalam. Okey, ni paru rebus, okey. Harga dia 1 kilo $11. Ni dah siap rebus, kita dah siap potongkan slice. Ini kalau nak masak sambal goreng ni power. Memang the best ever kan, Hos? Betul. Tanya dia sini. Paling laku paru kita. InsyaAllah. Okay. Kita ada juga yang paru yang yang ketul-ketul ni macam belum siap potong, belum siap slice. Ada orang prefer yang dah slice, ada orang prefer yang ketul-ketul. Jamal. Kaedah. Semalam ni tak ambil. Mak panaskan lauk, anggur 2 jam lebih. Macam mana nak ambil lagi tak? Ambil. Itu yang semalam punya ni. Yang kau dah cincang. Malam pergi. Kau di tengah. Ayam ni kan ada. Tu yang kat ni, si siapa ni? Si Zaki ada pack warna merah, plastik warna merah. Okay, ini kita ada kepak berempah. Okay, ini bukan sebarang kepak ni, jintan ketumbar punya. Okay, ini special recipe daripada By Prap Zack. Tapi dia dah dekat sini. Handsome menantu aku dalam video. Dia handphone. Dia dah bergerak pergi jumpa ni anak dia. Ada parents meeting Okay, ini jintan ketumbar punya. Ini kepak berempah. Ini balik goreng je. Tinggal nak goreng je. Ni memang sedap. Ni dah prap 1 hari terbaik. Kita ada paru berempah juga, balik tinggal nak goreng juga. Okey, sama juga. Okey, harga je 1 kilo 14. Yang tadi ni kilo ni kilo 11. Okey. Kita ada burung puyuh Ni burung puyuh saya beritahu kepada anda tadi ni burung puyuh. You make it besar boleh. Burung puyuh. Okey, burung puyuh macam gini. Okey. Okey. Ini besarnya burung puyuh tu Dia besar dia macam ni. Ini baru terbang ni daripada Malaysia pergi Singapura ni. Dia kat JB, dia terbang sini. Okey. Terus saya sembelih. Okey. Jadi rempah ni macam. Balik tinggal nak goreng je. Terima kasih Linda Moon telah like live. Daging kisar 1 kg berapa? Daging kisar apa cik? Kisar lembu 1 kilo 16. Kisar lembu. Kalau kambing 26. Okey, kalau 1 kg kambing kisar 26, kalau daging kisar lembu 20. Lembu berapa? 26. 26 kambing. Kambing tak, lembu 18. 16. Kalau kambing 26. Kalau ayam 13. Okey, boleh ulangi dia kita. Okey, kambing 26 kisar Kambing kisar 26, kambing lembu 16. Kalau yang ayam 13. Yang dah siap kisar lah. You taruh 3 saya kambing, lembu, ayam, kambing kisar. Kamil sekilo berapa? Halo, kepada siapa ni? Zailani Kamil tak ada jual sekilo dia jual sebadan gitu. Kami tak ada kami not for sale sorry
Dah cekalan tu aku 1 kilo berapa? Ya. Okey, kita teruskan. Selamat pagi. Burung-burung tu berapa, bro? Burung 1 ekor $5. Kalau 3 ekor $12, okey? Ni burung. Macam mana bunyi? Dia bunyi. Dia bunyi. Okey, kita ada ni the best ever selling, okey, sate lembu terbaik ni. Orang tercari-cari ni. Ni sate lembu. 13. Ini terbaik ni. Ini resepi ambil daripada Zai Jalani. Kepada Afai. Bu, iti, apa tu? Apa tu? Apa? Apai adalah kita delivery ada rider. ini, Ada rider ni lah terbaik lah. Okey, daripada Zalani Kovian, ayam dah mati pun boleh kokok. Okey, memang boleh, special daripada Ahmad Korab. Boleh. Bunyi macam mana? Faham? Okey. Macam mana bunyi macam mana? Dengar tu bunyi dia macam gitu. Itu bunyi dia. Okey, ni kita ada sate ayam. Okey, ini terbaik ni. Macam mana bunyi dia? Takut pula nanti masak burung tu bunyi. Okey, ini ada sate kambing. Okey, ada kambing power punya. Kita ada lagi power punya. Ini panggil bulgogi. Okey, Ini tadi saya sebut tadi bulgogi. Ini bulgogi Lembu. Okey, bulgogi lembu Bulgogi lembu. Ha. Dah siap packing lagi. Okey, yang dah siap packing keluarkan. Cal, kau ketawa Cal, kau ketawa Cal. Cal, dari ke handsome kat sini tak Cal? Kalau lembu bunyi macam mana? Ada lembu bunyi gitu macam siap. Okey, kita ada teriyaki. Okey, teriyaki sedap. Teriyaki lembu. sedap. Ya, teriyaki sedap. Teriyaki Mana tunjuk lembu. kata di teriyaki je belum. Teriyaki Lembu. lembu. Okey, ini teriyaki lembu Okey. Okey, kita ada juga yakiniku. Ini yakiniku tapi saya susah sebut. Yakinkan ku. Ini style daripada Jepun Jepun. Okey. Nampak? Jepun bunyi kan Jepun? Konbawa, konnichiwa. Sorry. Bulgogi. Okey, kita ada ni ayam. Ni yang panggil teriyaki ayam. Okey. Okey, ni tinggal nak goreng je lah. Kalau nak buat sayur semua kan. Berapa satu paket? Apa yang berapa satu paket ditanya pada ini paket Ambil yang tu paket tu. Yang apa-apa. Contoh. Ingat kalau nak order ke apa kan. Okey, kita hantar macam gini tau. Kita akan hantar macam gini tau. Okey. Macam gini. Okey, ini dah siap. Jita ketumbar, yakiniku, bulgogi. Kalau yang ini apa? Black pepper, Thai basil. Ini apa? Thai basil tadi saya lupa dah sebut pada anda Okey, yang ni teriyaki tu, teriyaki ayam. Ini setengah kg 15 gram Ya, okey. Okey, pusing belakang. Di belakang. Ini pusing belakangnya bukan. Okey, ini rupa dia lah. Ini kira rupa dia lah kalau telah dimasukkan ke dalam paket. Okey. So kita dah siap lah. Jadi kita akan tandakan lah. Kalau misal kata ada orang nak apa madu, kita akan tandakan lah. Kalau burung puyuh pun kita akan tandakan. Jadi orang tahulah. Jadi kita hantar pun dengan packaging lah. Macam gini ni packaging. Jadi kita akan tandakan. Jadi orang tahulah. Ini untuk bulgogi. Jadi tak confuse. Kadang-kadang ada orang yang ni
ada orang apa letak macam gini. Saya ada sekian pernah letak macam gini je. Jadi orang macam tak tahu tu bulgogi mana satu kan. Jadi saya tanda-tandakan kita buat apa. Alhamdulillah dah ada kemajuan. Okey, daripada kai Rakidin tak Yago je pun di Gombak macam-macam pun ada. Alhamdulillah memang ada. Datang aja ke Mamat Prat semuanya ada. InsyaAllah. Kalau ayam madu sedap. Ayam madu. Memang sedap kalau ayam madu. Sedap. Alhamdulillah. Dia pun ada semua ada. Bukan hanya orang yang bermadu, ayam pun ada bermadu Ayam pun ada madu. Saya satu je tak boleh madu-madu. Habis. Kalau madu je orang tembak kiri kanan. Pam. Okey, kita akan teruskan dulu. Kalau madu macam mana madu bunyi? Oh, madu kita mainlah madu bodoh. Kalau di madu tak sedap dia bilang. Oh, okey memang. Yes, betul. Tak tahu bergedel. Tahu bagari kita ada. Meh, ke sini. Ha? Ribeye 20-an. Ayam. Ini air siapa ni? Ni air siapa? Oh, ni air Tung. Sorry. Ni kita panggil apa ni? Tahu bergedel. Okey, kentang ni. Kita ada kentang, kita ada ayam, kita ada lembu. Kita ada 3 macam. Dia Kalau tanya kambing ada phone request lah. berapa? Tapi $10 je. Dalam ada $10. Ini dah siap dengan dia punya sambal kicap. Sambal kicap bukan kaling-kaling. 1 paket ni ada 10 biji dalamnya berharga $10. Datang bersama sambal kicap ni sekali Okey. Ini bukan kaling-kaling ni. Ini Mal, macam mana Mal? Terbaik je macam mana? Baik. Baik dengar aku. Nama dia Jamal. Dia yang buat ni. Untuk pengetahuan anda yang berada di live chat TikTok Ahmad Prat ini ada TV Kamil tapi tulis Kamil. Next time bertukar KP. Pada Kepala pai ke? Okey, lanjutkan tadi kita belum habis kan? Dah habis. Dah habis saya. Habis. Okey, ini tak nanti ini semua yang ada yang telah dilabelkan oleh Ahmad Prat kita. Okey, Ahmad Prat kita yang telah Ni sambal sotong ni. Oh ya tadi tu nak beli tu ada sambal sotong. Okey, kita ada sambal sotong ni. Okey, dia daripada AM Market. Okey, dia pun ada TikTok juga. Okey. Okey, so ini sambal sotong. Okey, satu ni $10. Ini sotong apa? Ini macam mana bawa balik terus masak atau Masak je. masuk microwave? Tak, panaskan je letak macam Panaskan je. masak lauk. Okey. Masak lauk. Panaskan je. Masak. Maaf kita ada tikus di bawah ni Nampak ada tikus. Okey. Ini sirloin steak. Okey, ini sirloin Ini steak. sirloin steak. Berapa ni harga ni? Ini 500 gram $15. Okey. Kita dah siap potong-potong macam ni. Ni berapa keping dalam dia? Ni 2 keping. 2 keping. Okey, kalau nak berapa keping cakap je. Kalau nak berapa kilo cakap je. Kita akan potong macam ni. Ada orang beritahu sambal power sedap bilang. Okey. Terima kasih telah tetap layar. Okey, ni. Seperti ni. Kita siap potong gini. Soft, very soft. Kita potong macam ni. Okey. Dia balik tinggal nak grill. Grill. Okey, ini itu sekarang ada 2 keping harga $15 Ini $15 Okey. Okey, kita ada ni rib eye. Bahasa Melayu bilang apa? Rib eye. Ni. Dia okey. Ini berapa harga dia? harganya 80 sen. Ini 1 kilo 28. Ada daripada era Sky. Sotong kering fresh sotong. Sotong kembang. Okey. Sotong kembang sotong kembang. Kepada Sky sambal sotong ialah daripada sotong kembang Sekali lagi ada? Cincang lagi ni. Cincang dia orang sebut. Kambing, lembu, ayam, kambing kita ada. Okey. Ini kita baru Ini apa? Ini adalah chicken chop.
kita baru try out Chicken chop macam mana dia punya ini? Dia datang by keping atau by... keping. Okay. Tapi kalau sekilo-sekilo pun boleh kita jual. Tapi belum bagi tahu harga dia berapa, kita try out je. Okay, kepada Cik Samadno, logging tu apa? Apa tu? Logging tu apa? Bukan dia tadi bilang dia pada keep on tadi mentioning logging. Logging, is it lagging? Lagging Lagging ke logging? Lag ah. Oh, lag. Okay. I think tak boleh teruskan. Okay, ini apa yang ada di kedai Mak Prab. Ini semua tadi. Okay. Ni semua. Ada orang dia di top shop Tadi dompet ada. Orang buka. Tapi belum check up lagi. Okay, ini ialah keadaan di kedai Mak Prab di sini. Okay. Ini Jamal. Nak interview. Okay, ini adalah pembeli. Support sini guys. Terima kasih bang. Ini adalah yang. Okay, di sini ini keadaan di kedai Mak Prab Ini keadaan di kedai Mak Prab. Okay. Ini adalah aus. Ini aus. Okay, ini adalah Satu macam kuku. Kalau ini satu macam tiga. Tapi dia slow, tapi dia power. Okay, ini adalah Kamil. Kamil adalah rekan bos daripada kedai Mak Prab dan juga ini Jamal. Ini Jamal dan tak lupa juga kepada isi kepada Cik Kamil kita iaitu Cik Iman Cemok kita ya. Okay. Dan okay, kalau order delivery berapa? Kalau delivery tergantung kepada semua dah $10 sekarang. Island buat $10. Sebentar. Okay, sekarang semua dah $10 kalau delivery. Dah bukan lagi $10 Island buat. Island wide sekarang dah bukan lagi ni dah bukan lagi saya beritahu tadi bahawa tergantung kepada lokasi anda tidak semua $10 sekarang. Dan COD boleh, tetapi kalau COD di Dia pakai pinau dengan okey, COD kita tak ada ke show ni dulu tak ada. Okey, kami tidak Ada orang yang sama. ini adalah Moon. Linda Moon. Ni Moon Moon. ni Moon. Okey, Kita pun ada ayam fighter. Ayam fighter. Ni ayam fighter. oh ayam fighter ni ayam fighter. Nampak ni ayam fighter. Tu dia. Lembu ada. Ni kambing ada. Ayam ada. Oleh kami sekarang adalah sebentar saya akan baca. Okey, sekarang saya okey, kedai tutup jam berapa? Kalau hari Senin dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Selasa hingga ke Jumaat dari jam maaf Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga jam 2 petang, Selasa hingga Jumaat dari jam 7 pagi hingga jam 5 petang, Sabtu Ahad dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 7 petang. Okey, di sini 5 petang. Sabtu Ahad pun 5 petang Okey. Pukul 2 Senin, Selasa sampai Jumaat sampai 5 petang. Senin sampai pukul 2 ni apa? Selasa hingga Jumaat 5 petang. Okey. Saya ulangi, dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Selasa hingga ke Jumaat dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Sabtu dan Ahad dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang.
Okey, di sini ada orang tanya lagi. Sambal sotong berapa harganya? Sambal sotong? Sambal pakai berharga $10. Okey, sebentar. Kalau delivery berapa delivery? $10. Boleh bayar CDC atau PayNow. Okey, kita kami sudah tiadakan COD. Anda boleh membayar gunakan PayNow ataupun gunakan CDC. Sekadar diberitahu saya tutup. Salam ya, selalu beli kat sini semua very free. Okey, terima kasih Lovely. Terima kasih Lovely. Sekiranya anda datang di kedai Amal Prab, anda bolehlah beritahu kepada kami siapa anda, iaitu Lovely Okey, katanya Lovely cakap, salam ya, selalu beli kat sini semua very friendly, dia bilang. Okey, terima kasih kepada Lovely. Okey, Lovely. Okey, kedai kat mana? Location kat mana? Okey, kepada Handcat dengan juga Era Sky. Amal Prab berada di Blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit 01 Sengkang 342 atau tempat ini lebih dikenali sebagai Bukit Gombak. Bukit Gombak. Sotong. Okey, sebentar lagi ada yang minta. Okey, terima kasih kepada semua telah hadir di channel TikTok Ahmad Prab dan saya Romo Radin Sani Abi bersama anda untuk memperhatikan apa yang kita Ahmad Prab. Saya telah bersiaran selama 1 jam Okey. Terima kasih anda yang masih berada di kedai di TikTok Ahmad Prab dan apa yang telah saya beritahu tadi ialah apa yang ada di kedai Ahmad Prab iaitu saya telah memperhatikan apa yang ada di kedai Ahmad Prab dan insyaAllah saya akan bertemu anda lagi di minggu hadapan. Okey, untuk pengetahuan anda, untuk siapa yang ingin buat tempahan Ayam bunyi-bunyi ayam. Okey, kepada sesiapa yang ingin buat tempahan untuk Hari Raya Idul Adha, tempahan masih dibuka daripada sekarang, daripada minggu lepas hingga ke tanggal 5 nanti, dan diharapkan agar anda dapat bersama kami ataupun sokong dan menyokong dan mendukung kedai Amal Prab ini. Fokus, jangan melata Abi. Okey, memang ini daddy punya pasal lah ni. Okey. Dan sebelum saya mengakhiri sebentarlah, lama mana dia bunyi begini. Okey, sebelum saya mengakhiri live chat ini, saya Romo Radin Sani Abi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua telah hadir di channel TikTok Ahmad Prab dan juga kepada pelanggan-pelanggan Ahmad Prab. Diharapkan agar anda tetap menyokong dan mendukung kedai Ahmad Prab dan insya-Allah sekiranya anda ingin memberikan feedback anda boleh langsung DM kepada please pin address admin. Hello. Okey, kepada yang Allah mak saya rukuk, sorry. Okey, kepada yang ingin menempah di kedai Ahmad Prab, anda boleh langsung masuk ke dalam Mel, ni kecil mau produk. masuk ke dalam boleh DM kepada Ahmad Prab ataupun anda boleh WS kepada Ahmad Prab dan diharapkan agar anda semuanya tetap menyokong dan mendukung Ahmad Prab dan di sini saya mengucapkan thank you, welcome. Okey, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua telah hadir di kedai Ahmad Prab dan diharapkan agar anda tetap melanggani kedai Ahmad Prab dan saya di sini juga ingin mengucapkan insya-Allah saya akan bersiaran lagi pada minggu hadapan pada hari Sabtu, pada hari Jumaat. Hari Raya Haji tutup bukan pukul berapa? Pukul 2 juga Okey, untuk pengetahuan anda, nanti pada malam Hari Raya Idul Adha,
dibuka kedai seperti biasa daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Okey, akhir kata daripada sebentar saya cuba. Okey, akhir kata daripada saya Romo Raden Sani Abi, promoter daripada Ahmad Prab. Ayam bunyikan ayam. Saya daripada promoter pada Amal Peringit mengucapkan terima kasih kepada anda dan kakikan daripada Ahmad Prab ya, iaitu kakikan daripada Ahmad Prab iaitu saudari Moon, Aus, Cemot, Jamal dan juga Kamil dan semua kami di sini cubalah tukan korang, yuk kita bagi budak dulu. Okey, kami daripada Ahmad Prab ingin mengucapkan terima kasih dan kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Bye bye semua. Oi, salam kau. Bye bye.